Semua SP. Hari ni kami camp malam di Pulau Pinang sekali lagi. Tapi trip kali ni agak mencabar sebab tengok tu hujan lebat. Jadi sila nikmati video saya. Kali ni awal dah bala dah. Kami dah hilang 2 tong. Satu yang pertama tu, ni kawan saya. Satu yang pertama tu dia putih guna tali lapia. Yang kedua tu ikan tak putih hilang. Tapi tak apa, dah jadi dah. Hilang lah, saya beli link. Ada update, alhamdulillah. Kawan saya dah dapat dah. MJ, yeay. First block lah. Macam itu tanda kali ni MJ. Jadi tengok boleh dapat ikan apa lagi. Oh dia kali ni dia RM10,000 lah. Kalau kamera tak apa nampak RM10,000 lah. Kena tepiah lah. Tak boleh tak dulu. Wah kena tepiah hujan. Aduh. Apa hujan. Oh macam wah. Jadi tengok besar ni. Dah. Dah lagi kuat. Cibo bai. Tak boleh over. Cibo tak boleh over. Ya, dia cek dah tak ada apa. Kalau aku buka kau letak alam. Tengok bab dengan skru tercabut. Tadi bala. Tadi pun tong hilang tu. Dengan tumbuh hilang. Rok rahim hampir cok. Rok kemek. Aduh. Dah jam. Ada ni apa hilang lagi. Tak apa rok kemek tu dah balas balik bagi. Bagi tu tak mau. Jadi ya. Memang hak hilang tong ni tak dapat lagi ni. Dah dia hilang tu 2 biji lah tu. Ada yang cuba tinggal aku. Di ujung tu apa duit dia? Dia update dia, ayak dia sangat seram tu. Tak apa, dia tak apa. Dia gelap. Hujan dah reda sikit. Kita pun boleh dah duduk sat. Angin pun dah kurang lah. Jadi kawan saya pun dah cuba menerak sikit. Kami pun tak kalut lah dengan angin kuat. Kawan saya dah kena keringan sikit lah. Jaket dia basah hujan je. Rasa tangan tu, kolam dia. Boleh bawa lah. Fresh dengan bola ayak. Pak habis bola ayak pun cepat. Tahu tak main sama tak bertipai ya. Ya lah. Ada bola ayak. Apa keping ni? Pak. Bukuh. Ya? Alhamdulillah pagi ni semua joki-joki berjaya hamba. Semua pakai apa tu? Mencari umpan sebab udang hidup kami dah habis dah. Saya pun nak cari umpan kak. Saya ada air gitar sembang lagi. Kamera dapat gelama. Tak ada yang rakam ni. Lama
Tak dapat. Hilang. Ada. Ada sepala skodo ska pada sikit naik ada skala 2. Si. Oh, tengok Wira caru kita. Oh, belaju habis dah. Apa caru? Mana dia? Apa tak? Betul tak? Tapi seorang lah. Nyokok. Tadi kena hitam. Oh, dia tu caru dia. Dah berlama Tak ada kecil pilar raya lagi. Jangan tu tengok takut ke tepi tu bang. Oh, push. Oh, dia tu. Laju. Depan. Mana tak tarik kau. Lama fly. Main-main kelamang cicik lah. Oh, bunyi tau ngak-ngak. Oh, tak. Kuat lah tu. Kuat lah. Lama kecil lah kali lah. Ada itu tu caru tu. Tu nampak tu besar baling tu. Tu nampak ligan tu. Tu baling tu. Ha, baling kalau. Dia ligan nak naik ikan ah. Tak lama. Dia tarik ngingit, tarik dia tu. Gelama. Oh, gelama banyak eh. Dia bagi gelama banyak oh. Uish. Oh, nak lah kena scam lah ada hati. Hei. Kena scam lah. Caru. Nampak sini. Oh tu, belah ni. Semua ada di sini. Awak jom nak caru. Sana, kat sana. Aduh. Makin banyak ah.
Kencang tu kah? Tosar ke lemak tu. Perhati boleh lah. Orang ambil balik. Ni buat kumpul ya. 60 ekor lah. Ting 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 ting. Aku ambil balik susah ke mau? Buat ikan masin. Kalau tak mau aku ambil bawa balik. Lama main selesai tau. Tak akam lah. Saya lupa akam. Akhirnya King Groot. Boleh lah. Boleh makan-makan. Ada MJ seorang, ada apa ikan apa? Sembilan. Tu ada Groot. Aku balas teteh hang ni. Aku ingat hang dapat Groot lagi. Yang ni dah balas aku punya ni. Taman. Oh. Ya, kita pakai rod ni lah. Rod ni lah. Kau tak ada? Kau tak ada? Sotong kan? Oh, anak asal lah, anak asal lah. Sedap tu. Sedap tu. Bab cari gerut. Gerut. Setiap kali main jawatan tak kosong okey lah. Paling kuat aku lama. Hah? Mati. Kalau wah tu kau ambil. Kalau dia meme aku tak tengok. Tak ikut air. Tak boleh hilang cepat tu. Campur lah. Scam yang tu. Boleh. Dia. Ada ikan boy. Tokak tu. Ikan boy boron lah. Ya dia. Dekat lah. Aduh. Rehat tak? Trip kami agak letih sebab yang lain-lain pun lena lah. Saya pun agak ngantuk. Dan lepas ni mungkin video saya akan edit 2 minggu sekali. Sebab saya sekarang tak cukup masa nak buat untuk seminggu sekali. Kalau boleh saya akan cuba juga seminggu sekali saya akan cuba. Tapi yang saya jamin 2 minggu sekali video lah. Ya Allah, tidak. Alright, kami dah settle dah kemar-kemar ni. Tinggal nak layan Zat mengai. Saya nak tunjuk ikan Zat. Ikan yang kami dapat Zat. Saya tunjuk. Nampak ke? 9 besar. Lepas tu MJ satu.
Lepas tu saya dapat gerut lah. Gerut masih hidup kat dalam kolam. Itu saya tunjuk link lah. Lepas tu lele ni gelamar lah. Saya buat anggaran dalam 40 ke 50 ekor. Macam biasa lah gelamar. Tu confirm lah dapat. Tak kumpau lah orang kata. Ni lah. Tapi dalam kamera memang nampak lah. Boleh lah asal. Boleh untuk saya makan-makan kat rumah. Itu gelamar lele ni ya, kami bagi je lah. Ni kawan saya, dia buat video untuk Facebook, TikTok semua. Boleh follow lah. Saya main TikTok lah. Boleh follow lah. Cakap sikit nama TikTok apa? TikTok saya boleh tulis itu skyjuice.com. Dekat tulis tu, lepas tu boleh tengok dekat showcase tu, boleh beli barang mengai. Boleh cubalah, jumpalah. Dia angler ayak tawak memang pro lah. Boron ikan jadi bangkai. Yang tu boron ikan besar. Oh ya. Nanti orang buat. Raya. Saya cover ni. Tu ada ikan. Aku nak ikan ada. Ikan lah. Buat. Baiklah, dah settle dah. Ikan saya dah buang box. Barang pun dah sembah 60% dah. Lepas tu ikan pun saya simpan dalam box blok tu. Kawan saya tinggal seorang je mengai tu. Dan kami pun menunggu boat je. Tapi boleh lah. Untuk hari ni kami tidur semalaman. Alhamdulillah dapat lah ikan. Walaupun tak seberapa besar, tapi boleh lah enjoy makan-makan order malam-malam. Dah saya nak cakap terima kasih sebab tengok video saya. Sila subscribe dan like ya. Kita jumpa next video.